Beri laluan, beri laluan. Assalamualaikum semua. Wah, ini ramai. Kebelah sana. Hai. Dah cangkung dah, tak larat dah tu. Apa? Hai Kak Rumah. Hai Kak Rumah. Yang mana yang duduk dekat dalam live sekarang ni, okey, kemarin kita semua boleh berbuka sekali sebenarnya, kita boleh berkumpul sekali, tapi mungkin tak ada rezeki. Dan orang yang datang kat sini pun mungkin rezeki dia hari ni datang kat sini. Okey, kejap lagi kita bagi main cakap. Panas okey, terima kasih semua kerana support Kemal dan juga Hazal, Kemal Nazraf, terima kasih sangat. Dan semua yang ada hari ni, maksudnya semua yang support beli produk Candita, betul? Okay, teruslah pakai produk Candita. Semoga ada kebaikannya bersama kita. Dan terima kasih yang datang. InsyaAllah ukhuwah ni berpanjangan sentiasa. Mana Kak Zita? Mana Wahidah? Wahidah boleh balik, okay? Kalau saya tak balik, Wahidah tak balik. Kita tengok balik. Seminggu ada sampai lagi. Lumayan ada, Jerung Puncak Alam ada, Jerung Borneo. Akak cumi mata. Mana kat tengah jalan ni nak siapa? Siapa tinggal anak tengah tu? Tu anak akak tu tunjuk apa tak tengah jalan? Anak jaga. Okey. Janganlah tinggal anak situ. Tiba-tiba ni anak lain. Okey. Terima kasih datang. Jerung daripada segala pelosok Jerung lah. Jerung Borneo, Jerung Sabah, Sarawak, Brunei. Apa lagi? Utara, Jerung Johor. Jerung Johor. Jerung Kelantan. Jerung Negeri Sembilan. Jerung Pahang, Perlis, Penang, Melaka. Jerung Pahang. Johor Perak. Siapa lagi? Kak Yayang, mana Kak Yayang? Kak Yayang tak ada. Okey, Jerung apa lagi? Buat asa Jerung? Jerung Pahang, Jerung Kuantan, Jerung Kelantan, Jerung Terengganu. Okey, hari ni ada yang purba, ada yang fosil, ada yang tak apa-apa purba. Terima kasih sudi datang. Terima kasih dah sama kita. Terima kasih dah sampai Ikhwan Azan. Apa? Masak kicap jadi ke? Akak boleh diam tak? Kalau kau dah masak ada pecah. Kat sini kau tolong yang kantoi kan. Okey. Hello. Dekat sikit nak semangat okey. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih sebab sudi hadir bersusah payah nak ke sini. Terima kasih banyak. Saya susah nak sebut satu-satu negeri. Semua Jerung di seluruh Malaysia, Brunei, Singapura, Norway, Zimbabwe, Uganda. Terima kasih banyak datang. Oh ya, yeah. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Saya dapat kan tadi tu. Okey. Hai semua yang kat rumah, Assalamualaikum. Okey, saya nak ucapkan terima kasih banyak sebab sudi memilih jenama Candita. Dan terima kasih sudi memilih jenama Candita untuk produk rambut anda. Saya tahu di sebalik tudung-tudung ni semua rambut kepuk-kepuk. Akan ni deh. Balik buka memang. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak ya. Itu je lah. Okey, saya say hey, semua say ho. Hey ho. Okey, saya say hey, awak say ho. Hey ho. Okey dah, itu saja. Terima kasih. Dan sekali lagi kerana mahkotahku maju. Apa lagi dia cakap? Mak ini speaker ada dia tak ada. Okey, untuk pergi fair dan juga sebab kejap lagi kita
akan ada solat tarawih. Jadi kita nak buat table ke table, boleh tak? Jadi masing-masing duduk kat table masing-masing. Ikhwan dengan Azlan akan pergi table. Tapi saya bagi masa berdua duduk sini. Okey. Sekejap korang, kejap lagi. Sampai di hit Plaza sampai hit 60. Okay. Alright, baik. Okey, sekarang kita minta masing-masing duduk dekat table masing-masing. Saya Awak, Haizan dengan Iqmal untuk sama-sama bergambar. Jadi semua dah dapat table ni. Macam belum ini. Oh, pedih mata, pedih mata. Luar, berusaha. Boleh? Alright, semua duduk kat table masing-masing dulu. Touch up dulu kan. Ready video ke live ke nak buat dengan man dengan ketua. Kita akan pergi table ke table. Saya pilih di sebelah kanan. Bakian paling banyak. Jeruk. Mana? Okey. Kepala orang je. Oh. Cantik kan? Glowing sangat muka. Dan juga Harry. Okey. Kita akan ambil berkumpulan gambar dan bolehlah selit-selit sikit-sikit. Okey, silakan Aisyah bantu. Kita start dengan table depan dulu. Cuma ketua dia ada wuduk tau. Jadi tak tahu jaga wuduk je. Kita jaga. Dengan Dr. Fi. Cantik kan ni gabung ni tau. Termasuk dalam kejap. Tengok apa? Boleh kita berkumpulan, minta Yusuf dengan Aisyah bantu berkumpulan. Untuk bergambar. Api tadi tak Api? Nak tolong Api? Jom kita. Korang Kebedu koyang-koyang. Kejaplah. Kejaplah korang. Korang nak saya tak tempat duduk ni. Sabar sabar. Tahu tak, belakang ni kipas. So, angin ni kuat betul. Lagas kan ni. Berkumpulan kalau boleh. Itu yang bahaya angin ni. Oh, berkumpulan ke? Minta Hazan dengan apa ni? Live sekejap dekat korang. Tunjuk korang. Kain ala kain susun belakang. Kain ala kain. SSS kakak habis. Okey. Kena pakai ya. Sebab kita pun penuh kan. Tapi okey ke? Kakak mana tak guna satu. Ini satu ni. Mana? Kesian Hazan dia kan tak berapa sihat, betul. Jadi kita kalau boleh elakkan individu punya gambar. Kita nak buat dia grouping supaya kita pun dapat cepat ke tarawih dan memang boleh cepat-cepat rehat. Kan? Kesian. Ada 30 member, jadi kita minta bagi masa sama adil untuk semua. Ni nak mic ke? Tak boleh eh? Saya pakai mic ni, nak ambil. Dan cabut kat phone. Okey. Korang agak-agak Nak selalu dekat sebab ni. you choke. Oh, okey. Tadi orang lain yang pegang. Ada produk.
Sof. Phone kat Sof. Phone Nurin yang buka hotspot tu. Serius ah? Kenapa tak ketua? Alamak, saya tak dapat baca. Minta semua duduk. Minta kalau bayar sikit sebab tu naik table by table bergambar sekali. Sebab terlalu crowded. Okey, kita mana Apip? Apip sana. Sana kat entrance tu. Dekat sini, dekat sini. Mana Apip? Sana dekat entrance. Nampak kat entrance. Baru dia masuk. Cari apa? Ha? Mic. Apik bawa masuk balik. Sini. Mana sini? Sini. Sini. Mana sini? Okey, kita pergi meja kedua. Boleh meja kedua? Alright. Nanti Ayu akan share dalam grup Telegram saya rasa. Rezeki. Kita letak random dalam parcel semua untuk invitation. Kita letak random. Ha? Nak nampak siapa? Mana? Oh, ni phone. So, kalau bawa ke next table. Sopan sangat tu, kuat sikit. Kuat sikit. Siapa-siapa yang ambil gambar tu, tolong duduknya. Okey, yang dah ambil gambar tu, sila duduk. Buang dekat yang gambar. Nampak? Oh, nampak tu. Okey, next table. Kita kamera siapa? Ada dapat QR WhatsApp. QR WhatsApp. Okey. Korang tolong admin tolong tegaskan kepada semua jarak antara sihat tu. Diorang semua tahu mem tu tak sihat. Semua tahu. Tapi kita boleh buat apa? Kita ada staff yang dekat situ yang jaga. Kita ada staff 2-3 orang keliling mem yang jaga. Okey, meja 4. Okey, meja 4 boleh bangun, kita ambil gambar ramai-ramai. Diorang ni duk kata baik lagi diorang dua atas pentas kita panggil meja by meja. Okey, boleh. Cara buat macam tu. Ada dia kena ke rumah je. Okey. Panggil ke pentas. Jadi kena kat sini. Hello. Okey, saya dah sampaikan tau. Okey. Terima kasih tau. Tidak dapat Dikawal. terkawal. Jadi kita akan panggil table by table atas pentas. So minta bawa Ismail dengan Aizan ke atas pentas dulu. Okey. Okey. Kita cuba laju-laju Table 5. Sila duduk bermas. Kan macam ni kan korang nak kan? Okey. Tengok table 5. Table 5. Okey, table 5 sila bermas. Ari, assist table bawa ke sini. Table 5 dulu. Table 5. Minta phone seorang. Phone seorang je.
Kejap satu grup seorang je bagi phone, senang. So nanti korang dalam dekat meja nanti korang share. Okey? Sudah ada kat meja ni, meja 5 dah ada kamera dah. Laju-laju sikit laju-laju sikit. Awak grouping. Kita nak terawih. Jalan. Go. Naik. Awak tepi sikit. Okey, cepat. Laju-laju sikit nak terawih. Ramai-ramai. Ada fotografer. Okay, terus naik. 5 naik 5. Meja 5 sekarang. Yusuf cakap gambar berkumpulan. Diorang 4 ke? Hari mana hari? Hari Aisyah. Kejap, nanti bagi dekat dia. Satu meja, satu kamera kan. Nanti korang dekat meja, nanti share gambar, okey? Alright. Kita bagi Okay, next. Cepat sikit. Cameraman. Okey, hello. Kita akan pakai juru gambar Kendita. Nanti saya akan minta Ayu hantar dalam grup Telegram. Okey? Boleh semua? Freestyle. 1, 2, 3. Alright. Okey, kita terus table. Table 6. Ni 4. Sekarang baru nak naik 5. 5 baru nak naik. Next. 5 dulu. Sekarang 5. Tadi 4. Okey, Lain Pakai cameraman. Okey, table 6. Alright, guru gambar Kendita, get ready terus. Table 6. Okey, paling depan. 3, 2, 1. Cheese. Freestyle. Alright. Jadi kita akan hantar dulu Telegram nanti. Alright. Okay. Sekarang baru nak 6. Yang tu 5. Sekarang 5. Cameraman sahaja. Korang grouping. Awak kenangan terima kasih. Tak ada orang bila kat gambar kayak gini. Itu sebenarnya. Selok sini. First time siap. Table 6. Betul. Ni tak nak pesan. Jangan peluk-peluk. Dia tak sihat. Kau bisa berjaya lagi collect je orang ni. Kena announce yang kena ada yang jaga. Tadi Zaf kan? Tu Apik. Aje belakang. Siapa yang
pingsan dia. Dia tak sihat tu. Tak ingat. Sound system sini punya ke kita bawa? Sound system sini punya. Tolong kat mana sini tu? Ya Allah. Aku rasa macam aku je nak cakap ni tu. Cakap. Kan? Aku nak cakap, aku nak ambil mic tu, aku pekik je lagi. Sabarlah dia orang ni. Dia dah tak sihat. Sekejap. Okay, mari sini aku cakap. Siapa nak pegang ni? Ramai-ramai duduk dekat table masing-masing. Kita pakai table. Saya tengok Iqmal dah macam nak exercise dah. Boleh tak? Kita tolong ramai-ramai. Last one, 1, 2, 3. Okay, next. Aku dah suruh diorang clear tembok pentas. Akak hati-hati tau. Ya Allah. Okey, dah tegur dah korang, dah tegur dah. Lepas tu simpan ni phone dia, nanti kita share gambar. Nanti aku share gambar. Bayar apa? Ya, cepat. Satu. Sini, pandang sini. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Dah habis, turun. Okey. Kurangkan kontak dengan mem, tolong. Mem tak sihat, kurangkan kontak dengan mem. Jangan peluk. Mem nak pingsan. Sabar, jangan peluk. Sakit. Okay, ready? 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Freestyle. Last one. 1, 2, 3. Okay. Sabar, turun. Okay, next. Dua.
peluk. Banyak-banyak support. Okay, ready, cameraman. Hari ini kita berjumpa. Lagi satu. Meja satu boleh berapa? Okay, ready? Senyum, 1, 2, 3. One more, 1, 2, 3. Freestyle, 1, 2, 3. Last one, 1, 2, 3. Okay. Okey, turun. Kita share gambar. Okey. Grouping sahaja. Terima kasih. Grouping sahaja, Wak. Jangan gitu. Jangan layan dulu. Tak terawih je. Tolong. Next, meja seterusnya. Meja satu. Ya Allah. Yang belum dipanggil, duduk dulu. Kita akan panggil tiga kali meja. Sabar. Ya Allah, sabar ya. Sabar ya awak. Allah, hai. Dipangkul dulu. Meja 8. Terima kasih awak bagi bersama. Depan stage ni ada kipas. Don't worry. Allah. Ramai betul ya peminat. Hazan perlukan air dah korang. Ya Allah, kesian. Cameraman mana? Ready? 1, 2, 3. One more, 1, 2, 3. Freestyle, 1, 2, 3. Last one more, 1, 2, 3. Okey, turun. Turun akak. Turun. Okey. Meja 9. Meja 9. Okay, ready? 1, 2, 3. Another one, 1, 2, 3. Freestyle, one more, 1, 2, 3. Last one, 1, 2, 3. Okay. Turun. Ada banyak meja, Wak.
Ada banyak meja, tak silap saya untuk tetamu pembeli sahaja ada 25 sahaja. Untuk tetamu Jerung lah, saya rasa lah. Satu meja 10. Ah, IG tak payah. Tak tahu dah. Dia cakap TSP suruh. Ada yang dah start terawih dah. 1, 2, 3, freestyle 1. Oh, belum start lagi terawih. Ha? Amboi, gembira je ada orang boleh peluk. Nak tak kursi tak? Semua ready? 1, 2, 3. Last one, 1, 2, 3. Last one, freestyle. Lagi 1, 2, 3. Okay, good. Ya awak ada jodoh lelaki. Okey. Ari. Nombor berapa sekarang? 16. Ada awak terawih tapi belum start lagi. Okey, kita tetap akan melaksanakan solat Isyak dan juga terawih di dalam. Maka siapa yang dah bergambar, saya kira lebih baik boleh ambil wuduk dan berterawih di dalam dulu. Dan kita selesai di sebelah sini sebelum nanti ketua dengan mem masuk. Okey, minta tolong ya. Terima kasih. Okey, kita bagi ruang untuk solat pula. Solat Isyak and solat sunat tarawih. Yang mana yang dah selesai ambil gambar boleh terus ni lah solat Isyak and solat sunat tarawih berjemaah terlebih dahulu. Ni yang bergambar ni meja-meja yang belum ambil lagi. Ya, semua acik-acik awak. Sporting gila. Ada kat sini je. Okay, ready? Senyum, 1, 2, 3. One more, 1, 2, 3. Freestyle, 1, 2, 3. Last one, 1, 2, 3. Okay, got it. Meja 18. Meja 18. Jadi minta maaf ya. Malah penat ya. Malah penat. Thank you sebab dengar cakap. Meja 18. Next hari meja selesai. Jangan mana berada. Okay, ready? Ready? 1, 2, 3. One more, 1, 2, 3.
last one more, 1 2 3 last one. Okay. Jangan peluk. Ha. Jangan peluk, saya tak sihat. Allah. Okay. Alright, ready? Senyum. 1 2 3. One more. 1 2 3. Freestyle. 1 2 3. Last one. 1 2 3. Okay. Meja 20. Meja 20. Cepat. Kita dahulukan fotografer di depan dulu, okey? Cepat. Okay. Ready? 1 2 3. One more. 1 2 3. Freestyle. 1 2 3. Last one. 1 2 3. Okay, got it. Okey, dah. Dia tadi baru lepas solat pak. Dia pakai telekong tu. Boleh. Tadi gambar tak sempat tu, gambar berulang. Dia mesti Okay, ready? Kakak. 1 2 3. One more. 1 2 3. Freestyle. 1 2 3. Last one. 1 2 3. Okay. Dua puluh dua. Siapa ya? Ni 22. Kita ada dua saja. Kita ada banyak meja wah. Kita ada banyak meja. Tak silap saya untuk jeron saya 26 meja. Satu meja ada 10 orang. Okay, ready? Takut wah. Tu yang makin ke belakang tu. 1 2
3 freestyle. One more 1 2 3 last one 1 2 3. Sekarang dah meja 22. Okey, ni meja 23 pula. Meja 23. Agak tunggu lama ni. Sikit lagi korang. Counting lagi. Allahu Akbar, ya Allah, langgar-langgar dah tripod ni. Harzan dah penat dah tu, alamak. Yang katakan lompat duduk. Okey, nak minta tolong sebab mem dia tak sihat. Jadi kalau boleh jangan peluk dia sebab hidung dia dah tight. Kalau boleh jangan peluk sebab mem dah tak sihat sangat dah tu, tak elok dah. Hidung dia dah berair. 23. Sampai tisu. Tisu ada lah. Sampai ni kipas. Kipas. Ani, ini berapa? 23. Ah? Ni 23 ke 23? 23. Mana ada 33? Tu je tau. 23. Ni meja 23 korang. Sikit lagi. Okay. 24. Okay. Ready? 1 2 3 last one 1 2 3 freestyle. One more 1 2 3 last one 1 2 3. Okay. Oh, dekat rawang. Belum lama lagi di tengah, ya Allah, tengok ramai-ramai. Tengoklah macam mana. Orang tak bawa kereta orang datang sini. Terima kasih semua. Okey, terima kasih insya-Allah. Korang jangan tekan tau. Sabar ya. Sekarang dah meja 24. Freestyle. Last one. Okay, thank you. Sikit lagi. Jangan peluk, please. Ha. Okey, 20. Jangan halang aircon. Jangan halang aircon, please. Jangan mendekat sangat. Naik ikut sana. Naik ikut sana supaya dia tak halang kipas. Soalnya Meja berapa? 25? Okay. 25. Ready? Okay. Senyum 1 2 3. One more 1 2 3. Freestyle. One more 1 2 3. Last one 1 2 3. Okay. Okay, 26, meja 26. Okay, meja 26. Last korang. Yes. last 27. Oh, last 27. What? Ada lagi dua. Last betul. 27 last Okay, 26 second last. 26 second last. Betul ke last 27? Lah 27 last. Esok jadi jantan aku punya suara. Cepat. Sorry korang, jerit-jerit. Okay, ready? Panas ni. 1 2
2, 3. One more, 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Last one. 1, 2, 3. Okay. Okay, last. Okay, ni last. Cepat turun. Jangan peluk. Masuk dalam terawih. Jangan peluk. 27 naik. 2 orang je naik sekali dengan 14 boleh? Meja 27. Ni pun siapa gila? Okey, lepas ni kita nak pergi terawih. Ni HQ. Tak payah. Tak boleh peluk sebab Hazan ni wak demam. Ingus berair. Meja gabung 27 and 14. Sebab meja 27 ada berapa orang je tadi. Dia bercampur dengan yang lain. Okey, ni naik terawih. Kita nak Okey, ni last ya. cameraman. Okay, 1, 2, 3. One more, 1, 2, 3. Freestyle. One more, 1, 2, 3. Last one. Okay, guys. Okey, ye korang habis. Solat. Okey. 16 dulu pula. Lah tiba-tiba ada meja 16. Tak, sebab dia letak gambar kat bawah. Mana boleh macam tu ya. Tapi tak apalah. Okey, sekarang ni Boleh tak? boleh. Senyum je. Okey. Senyum je. Okey. Terima kasih. Dia tengah buat live ke live apa ni? Live Kanita HQ. Okey dah. Jaga. Penat. Lebih kurang. Sekarang dah start solat tau. Solat sunat. Solat isyak and solat sunat tarawih lepas ni. Dah start dah wak. Lega kan korang? Lega gila ya Allah. Sejuk sikit masuk kat dalam. Yang ni je yang ada. Kakak sama kak? Penat tak aku? Kakak aku dah balik dah. Okey. Tu kita tengok ni lah. Kita tunjuk Ratu Kanita dengan Kanita HQ. Ratu Kanita dengan Kak Teh. Jom. Ramai nak bergambar dengan Kak Teh dengan Ratu. Ni Ratu Kanita kita. Ratu Kanita Ira Shazira. Hari ni Ratu Kanita pakai baju warna emerald green. Lepas tu pair dengan white. Kak Teh. Cantik tak Ratu Kanita? Okey. Ratu Kanita. Okey. Kak Teh nak solat dah tu. Kak Teh nak solat. Kan cantik kan? Kanita HQ. Nak malu. Dia masih booming. Tak ada dah guys. Suka betul tengok baju Ratu dan Kak Teh. Suka tengok baju Ratu dan Kak Teh. Jadi bos, dia orang kata suka tengok baju. Suka tengok baju. Baju dia. Daripada hari-hari. Hari-hari. Betul. Ada yang teka betul lah. Lajunya jangan tak sempat baca. Tak sempat baca. Tak sempatlah baca. Tak apalah. Korang rehat dulu. Penat kan? Penat je kita rehat dulu. Okay. Alright, so boleh tak kita akhiri dah? Dah boleh kita akhiri belum?
Tak, aku nak balik kan? Balik. Okay, bye. Alamak, nampak muka. Nampak muka macam mana flip. Ni. Okay. Bye. You guys, kita balik dulu tau. Bye. Okay, kita tengok. Ramai dah balik lah awak. Ramai dah balik dah. Okay. Cantik tak? Ketua dah masuk dah. Dia tengah rehat sekarang. Kita tak end live. Kita tak end live lagi. Ketua mana? Ketua tengah rehat sekarang dekat belakang. Kak T mana? Kak T solat. Terima kasih sama-sama. Sama founder Kanita, Ratu Kanita Ira Shazira. Pengasas bersama dengan Kak T, Puan Noraini binti Yusof Lee. Okay. Ni bos-bos kita lah. Lady Boss, Ratu Kanita Ira Shazira. And then Bos Aini. Okay, Kak T kita bagi Bos Aini. Mendunia gitu. Memang kat mana? Solat ke? Dia tengah rehat sekarang. Dekat bilik rehat. Kita Kanita ni dua-dua founder, pengasas bersama. Ratu Kanita Ira Shazira dan juga Kak T, Bos Aini. Sama je saya rasa. Founder pengasas tu bahasa Melayu kan? Pengasas bersama. Suara dia tak? Diorang tak adik-beradik, kawan. Hai! Inilah Haimai, dia technical. Lah, hilang. Tak boleh in time, ma'am. Tak boleh. Dia tengah rehat tu, nak privacy. Yes. Masyarakat kongsi ya, partner. Founder. Dua-dua founder. Dia tengah rehat. Betul? Ya. Host dah makan atau ya Allah makan lamb chop. Jom kita tengok ada apa makanan. Kita review makanan lah. Nampak ni, ya Allah, ni macam tak sentuh langsung. Gulai kawah ayam kata order Kanita Ratu Kanita Ira Shazira awak. Dengan Kak Teh. Kira dua-dua tu owner, pengasas bersama, sama-sama awak. Pengarah dan pengasas bersama Kanita. Kita ada gulai kawah, apa ni, daging yang kentang. Tak sentuh pun. Ni dia punya roasted for lamb. Ni sedap gila. Sedap. Okay. Sedap. Lepas tu kat luar pun ada lala tau. Lala sambal hijau. Tapi tak habis sebab tak tahu, maybe pedas sangat ke. Siapa yang nak approach? Yang tu saya tak sure. Kalau beli kat showcase, saya rasa Saburai dah out of stock. Kanita Kanita tak masuk jualan Indo. Tapi kalau siapa nak beli kat Singapura, siapa orang Singapura nak beli produk Kanita, boleh DM Kanita HQ. Okey, siapa yang orang Singapura nak beli produk Kanita, boleh DM Kanita HQ. Okey. Ya, banyak sangat makanan tak habis ni. Nampak ni? Ni pun ada nasi Arab ni. Ni meja-meja VIP tau. Semua ni meja VIP. Ni satu talam ni tak habis. Sedap ni nasi Arab. Tak habis. Jerongkok membeli je ya. Korang nak tengok tak hadiah? Saya bawa korang pergi tengok hadiah yang Jerong-Jerong bagi dekat diorang. Banyak gila. Bukan saja Azhar Iqbal dapat tau, Ratu Kanita pun dapat, Kak T dapat, G dapat, Along dapat. Nampak tu tengah kemas-kemas.
Ayu guys. Nampak tu? Alung tengah kemas. Ayu. Diorang tengah kemas hadiah. Saya tu tak nampak pun Ayu. Ni Ayu. Ni Ayu. Ni siapa? Adam. Ni diorang tengah berborak. Okay. Adam. Hai Adam. Ji ada. Tahu Ji. Diorang tengah kemas hadiah. Ada betul. Lancar tinggal kat mana? Diorang tanya kalau orang Brunei nak beli guna alamat Rana di Limbang or Miri. Limbang. Korang mana yang orang Brunei, orang Singapura, korang pergi DM. Nanti saya bagi satu contact number untuk order yang Brunei dengan Singapura. Okay, ada harga promo juga untuk orang Brunei dengan Singapura. Indo tak ada kan? Indo tak ada. Tak. Oh, tukar tempat. Oh, sorry nak lalu. Oh my god. Wow, Ji tengah buat aksi guys. Jurung banyak T20 ya. Jurung ni kaya-kaya tau. 2% je bateri weh. Dah diorang cakap jangan end live. Macam mana ni? Ni Macam mana ni? Sorry guys. Ada pada satu. Ni ke? Weh, Nuri mana charger dia? Dah 2%. Ni boleh pakai ni? Okay. Tak hidup Okay. Tak apalah, pacat je. Pusing belakang. Pusing belakang. Oh. Okay. Kabel bagi je belakang. Maksudnya macam ni? Ni diorang tengah susun hadiah ni weh. Banyak gila. Banyak gila weh. Orang tengah pening susun hadiah tu. Ya, banyak gila hadiah. Hadiah Ji ada, Along ada, Hazan dengan Ikmal of course lah ada kan. Ratu Kanita pun ada, Kak Teh, even Ayu pun ada. Ya, kita orang cadang untuk buat letak satu meja untuk hadiah sahaja. Tapi tak cukup sampai ke bawah. Ya. Dah tulis nama dah. Kita orang dah susun ikut nama. Ya. Kau ini saya Lori. Ya, banyak gila. Nampak tu semua orang. Ni siap troli. Siap troli. Tu tak ada orang sampai beli candy tas sampai 7,000. 7,000 pun ada tau. Yang ini warna ini Ni Ji orang nak tengok. Kendita. Okey. Ni lain ni, Kendita. Ya, sekian review bag yang berapa saat je. Ji busy guys. Tak boleh, dia busy. Kau tengoklah ramai. Banyak hadiah. Tahu tak kita orang bagi goodies apa? Kita orang bagi goodies hohoba. Hohoba. Nampak tu Adam pegang. Kita bagi hohoba tau, limited ni. Kita bagi hohoba secara percuma dekat tetamu yang datang hari ni. Nampak tu?
Tak tahu. Tapi banyak lagi tu. Ya. Ni dah ambil Dah ambil ke? Belum. Boleh ambil. Ambil satu. Hoba ni pakai lepas shampoo tau. Dia macam korang pakai macam conditioner. Ah. Tapi korang tahan ingatkan dia lama lagi. Ya. Bawah ni dia. Ya. Nampak tak? Ana ambil lah nak pakai kat mana. Nak pakai kat rumah. Bagus. Hari tu Ana pergi Kelantan. Ana pakai lah. Waktu tu tinggal Kelantan. Lah, ruginya. Mahal tau benda ni. Berapa ringgit? Tak ingat lah pula. 45. Tapi kan kalau buat ni mungkin dia tak bagi. Ya, bagi free kan. Bagi free, bagi murah-murah. Senang kerja agak bagi free. Mur. Ya, Mur. 2K. Ke main. Alamak. You kena hati-hati. Dia cakap pasal tu pula. Ya, okay. Ya. Ada binatang. Ada buah ke weh? Don't tengah share feedback. Nampak dia cakap dia suka hoba. Hoba. Kalau bawah ni, kalau lepas shower pun kalau korang blow dry or anything, it smells really really good. And Hai cinta. I cinta you. Anak puan. Siapa yang nak cuba hoba pergilah try. Ada. Hoba boleh kena kulit kepala, tapi awak jangan fokuskan sangat kat kulit kepala awak. Awak pakai dekat lairan bawah, yang boleh je kena kulit kepala, tapi jangan terlalu fokuskan. Okay? Yo, nanti tak boleh bayar majlis kahwin dia orang macam ni. Azhar tak ada. Adam dia banyak cakap. Betul. Semua KOL yang pernah dengan kita orang, semuanya selesa. Datuk Ray pun dia selesa dengan staff kat sini. Dia sampai je studio, dia terus cakap dia nak air teh ke teh tarik, saya tak ingat. Dia terus minta. Aduh. Dah ada orang yang siap tapau ya makanan. Sebab makanan terlalu banyak. Makanan terlalu banyak sangat-sangat. Ni bang. Itu hadiah Adam tau. Hadiah dia saja. Satu kotak, babe. Satu kotak kau. Sekejap, saya macam nak bawa jalan-jalan. Saya bawa jalan-jalan tempat lain pula. Wih, kita ada dessert. Bread butter pudding. Keki. Kita pun ada snacks. Okay? Ramainya manusia. Wah, kita solat sunat tarawih. Ni je ada wak. Orang tengah solat sunat tarawih. Hari ni imam kita Naufal Issa. Kau kenal tak Naufal Issa? Imam kita Naufal Issa. Dia imam kita untuk hari ni. Dia juga yang ketua tadarus Al-Quran tadi. Diorang solat. Diorang dekat bilik rehat sekarang. Ya, lepas tarawih boleh makan lagi. Betul? Kan, takkan tak kenal Naufal Issa kot. Sedap. Imam dari Mekah tak dapat hadir. Ya, besar gila dewan. Dewan ni kan dewan kahwin kan, wedding punya hall, wedding hall. Ya. Sini semua warna putih. Kalau korang nak tahu staff Kanita kan, staff Kanita dia pakai badge macam ni. Ni staff Kanita. Okey, untuk
apa ni, untuk event ni apa jawatan awak? Apa yang awak buat? Saya di event ni sebagai dokumentasi and publicity. Dia bahagian-bahagian konten lah. Saya bagian-bagian publicity. Konten untuk Kak Teh. Dia lah in charge untuk konten Kak Teh. Okay? Ni staff Kenita juga yang pakai badge ni semua staff Kenita. Saya staff Kenita. Proud to be staff Kenita. Macam mana cerita lah awak ni dia kata? Weh, you nak saya nyanyi ke? Saya nyanyi ke? Takut. Itu lagu apa? Lagu apa? Semua staff cantik. Awak ni pun pakai badge Kenita ni pun staff juga. Jangan buat macam tu, macam ahli lain. Kenita. Okay. Kita ada makanan lagi lah, Pak. Kita ada makan. Oh ya Allah, kau ni terkejutkan aku lah. Apa ni? 1.9K tau. Ni staff Kenita, dia suka kacau saya. Yang pakai badge Kenita. Mana-mana badge Kenita. Kurang. Tapi tak ada produk. Aiman, tu engkau ke? Tu ada produk tu. Simpel ke? Oh ya Allah. Ni. Okay, siapa yang nak makan nasi putih ada. Nampak tu. Ada sayur pucuk. Pucuk labu. Masuk lemak. Yana, betul. Nama dia Yana. Awak kenal ke? Saya dah makan lah. Saya dah makan dulu dah tadi. Nampaknya ada lala. Lala engkau. Weh, tengok staff Kenita dia tapau. Dia tapau. Kenapa nak tapau? Sebab untuk lauk sahur nanti. Nampak tak? Staff-staff kita dia tak nak menyusahkan ibu-ibu untuk masak sahur. So dia bawa je balik. Betul tak? Tapi tak apa, kau cantik. Ada filter. Ya. Bagus tak membazir, betul? Kat sini ada rojak. Rojak buah. Dah habis. Oh, tapi dah habis lah. Ni Kenita HQ. Hai. Okay, ni akak yang ini staff ini staff Kenita yang ketua. Ya, ketua yang menguruskan parcel korang yang beribu-ribu tu. Akak dia sanggup tak tidur. Pasal 2 hari akak tak tidur. Tidur dekat warehouse. Ya. Tidur kat warehouse. Makan pun diorang sponsor.